Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak buat teh moringa. Oh, tapi malangnya teh yang ada ni dah nak habis Dan warnanya pun dah pudar. Bau dia pun dah tak fresh. So kita nak kena buat teh yang baru. Kita nak cari daun moringa sekitar kawasan rumah kita ni lah. Saya ni tengah meronda untuk cari daun moringa Saya ada jumpa satu pokok kat sini. Pokok dia kurus kurus kecil, tapi daun dia ada. So boleh saya nak ambil sikit. Nak ni. So kita nak cari pokok yang lain pula. Kat sini nampak ada macam banyak sikit. So nak try ambil kat sini pula. Pokok ni macam ada orang tanam Orang punya. Kita ambil sikit je lah. Cukup lah rasa daripada pokok ni. Ni saya jumpa pokok yang subur, tumbuh besar Pokok ni subur betul. Dia punya pangkal pokok dia pun besar. Daun dia pun banyak, besar-besar, lebar-lebar. Kita nak ambil sikit lah Cukup lah ni. Banyak ni. Dia punya apa, tangkai dia pun besar-besar Ni daun moringa yang saya ambil daripada 3 pokok, daripada 3 tempat Yang ni pokok yang subur tadi. Yang ni daripada 2 tempat yang lain lah. Sebenarnya banyak lagi pokok-pokok daripada kawasan yang tempat saya tinggal ni. So mungkin lain kali saya ambil daripada tempat yang lain lah. Sebab sementara ni saya nak cuba yang pokok daripada 3 lokasi yang saya ambil tadi lah. So mula-mula nak kena basuh lah macam bening macam ni. Ni kita buang lah kita asingkan. Sebab daun ni tak elok. Ni kuning-kuning ni. Kita ambil yang hijau je, daun yang hijau dan yang segar. So ni kita dah siap dorot asingkan, dah asingkan daripada tangkai dia. Tangkai dia. So, buang So bersih dengan air mengalir. Kita dah siap. Kita boleh teruskan lah. Daun ni kita dah teruskan air dia. Kita nak keringkan dengan menggunakan air fryer ni. Kita isikan daun ni dalam takung air fryer ni. Daun ni banyak, so kita kena buat 2 batch lah. Kita gunakan aluminium foil untuk tutup bahagian atas dia supaya daun ni tak terbang masa kita keringkan. Kita lekatkan sini supaya aluminium ni tak terangkat masa kita keringkan. Kita dah geramkan aluminium foil ni dengan kemas. So kita kena tebuk lubang sini supaya angin dapat lalu macam tu. Nanti angin akan keluar lalu lubang-lubang yang kita buat ni lah. Takung ni ada sini dan kita masukkan dalam air fryer. Kita keringkan dalam suhu 35 hingga 40. Tapi air fryer ni dia tak ada suhu tu. So kita letak pada suhu yang paling rendah sekali lah. Macam tu. Lepas tu kita keringkan lah. Kita dah keringkan lebih kurang 1 jam setengah. Ini pun dah kering Bila dah kering, kita boleh pack, masukkan dalam beg plastik
saya nak ada lagi daun tu, kita sambung dengan ringan lah. Dekat dalam ni. Ini mungkin cepat sikit sebab daun dia dah tak berapa banyak. Yang ni kita tutup balik. Sambung dengan ringan lah. Batch kedua ni perlu air kering. Kita terus ke dalam beg yang benda tadi lah. Ini dah guna sini, kita hancurkan lah untuk jadi diganti. Ini daun yang kita dah hancurkan. Saya nak asingkan yang kasar dan yang halus. Ini yang kasar kita buang, yang halus ni kita buat teh. Untuk tahan lama, so daun yang halus ni kita botolkan, masukkan dalam bekas plastik ni. Tutup rapat supaya tak masuk angin. Bila kita nak buat teh, kita akan sulukan daripada botol ni lah. Sekarang saya nak buat teh moringa. Biasanya saya pakai penapi macam ni untuk asingkan dia punya seredap dan air. Kali ini saya gunakan ucang puncut macam ni. Ini saya beli dekat DIY. Satu ni harga dia di mesin. Yang ni lagi bagus lah sebab habuk halus dia dapat kita asingkan daripada air tu. So, cara dia macam biasa juga. Untuk buat air biasanya saya gunakan 1,5 sudu kecil ni. So apa yang saya buat, saya isikan kuantiti yang sama dalam ucang ni. Dan saya puncutkan. Ini. Siap, saya letak dalam cawan macam ni. Lepas tu saya letakkan air panas lah. Kita rendamkan ucang ni ke dalam ni, air ni. Dah 5 minit. Ini pun dah jadi, kita asingkan ucang ni. Inilah air dia. Cantik jernih, tak ada seradap. Senang nak minum. Kita try minum. Sedap. Macam air moringa yang sebelum ni juga. Boleh try Ini air moringa yang kita hasilkan.